Besar-besar kakak. Nampaknya dia dah bawa dah senjata dia. Tunjuk adik. Hari ni mungkin ikan puyuh. Tengok umpan. Adik bagi umpan apa? Tengok. Safra. Safra. Oh. Okey. Tapi tak ada batu dah. Safra dia tak payah pakai batu. Okey. Bye. Okey adik. Okey, kita pakai umpan apa? Kita dah standby dah. Umpan. Kita beli cengkerik. Okay, cengkerik ni dia tulis 2 ni, maksudnya ada harga dia RM2. Dalam dia ada 40 ekor. Okey lah, cukup kan. Beli 2, kita beli 3. Pasal tak boleh kira. Kita nak mancing dekat homestay ikan puyuh. Assalamualaikum guys. Hari ni kami bawa family bercuti dekat Sungai Besar. Tapi trip kali ni special sikit sebab homestay yang kami duduk ni depan dia terus boleh memancing. Memang tenang gila suasana dia. Depan rumah terus ada parit. Kalau korang jenis suka healing, lari dia suasana bandar, memang ngam tempat macam ni. Suasana alam saat mancing, tenangkan pikiran, atasi stres, menggoda banyak orang, nikmati kenangan unik. Ada tarik. Besar-besar kakak. Kakak. Kakak strike. Kakak ke atas. Kakak. Akhirnya kakak. Alamak, kakak strike. Kakak lepas ni boleh beli pancing lah. Boleh beli pancing lah kakak. Seronok kakak. Itulah. Kita Ruan. Sorak. Ruan. Rongsong. Abang. Memang syok bila hasil naik. Kakak pegang macam ni. Ni, pegang. Satu. Inilah kontak nombor homestay ni. Kita orang bergambar dulu dekat signboard dulu. Ni antara momen paling best bila bercuti beramai-ramai macam ni. Duduk depan rumah, angin malam, sembang dengan family sambil makan malam, masak burger, buat BBQ sendiri. Sambil tu kami buat oden. Simple je, tapi momen macam ni lah yang paling mahal. Walaupun lama tunggu dan berkali-kali tak dapat ikan, dia tetap sabar pegang joran dia. Pokoknya baru tombang ni dia. Okay. Semalam tu aku banyak. Mana ikan ni? Takkan diorang pun cuti hari ni? Dan akhirnya rezeki dia sampai juga. Seekor ikan puyuh berjaya dinaikkan. Sibuk di bangun pagi dan semangat baru menuju ke danau. Di bawah sinar mentari, si Budi sedang memancing di tepi danau yang tenang.
hampir setengah kilo juga. Tali pancing Dapat tu kan. terulur menantikan datang. Okay, pegang buat sikit. Sibuk di bangun pagi Pegang itu. Ni. dengan semangat baru Nampak sekian ni. menuju ke danau. Di bawah Bukan pasal besar mana ikan tu, tapi seronok tengok usaha dan happy muka dia bila berjaya strike. Alhamdulillah, selesai trip kami dekat Sungai Besar. Penat memang penat, tapi puas. Kalau korang suka vlog santai family camping, memancing dan memasakkan kami macam ni, jangan lupa support channel kami, okey?